3, 2, 1. Saya berbesar hati mengumumkan bahawa hari ini Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama pihak swasta sedang membangunkan Melaka Halal Hub Fasa 2 di atas kawasan tambahan seluas 47.94 ekar, khususnya menarik penyertaan pelabur antarabangsa dan tempatan. InsyaAllah, projek Melaka Halal Hub Fasa 2 ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Bagi memastikan pembangunan Halal Hub bergerak secara tersusun dan berimpak tinggi, Majlis Pembangunan Industri Halal Negeri Melaka ataupun MPIH akan menjadi penyelaras utama merangkumi semua agensi teknikal dan industri yang akan ditubuhkan tak lama lagi. Penubuhan ini seiring dengan hasrat Majlis Pembangunan Industri Halal Peringkat Persekutuan di bawah Pelan Induk Industri Halal 2030 yang menetapkan keperluan setiap negeri mempunyai struktur kawal selia halal yang tersendiri. Dengan kedudukan Melaka sebagai Muslim Friendly Tourism State, ditambah pula dengan pengiktirafan oleh World Halal Excellence Award di bawah kategori Best Halal State Anjuran Halal Development Corporation, Kerajaan negeri yakin bahawa Melaka berada di landasan yang tepat dan muncul sebagai pusat halal serantau. Mana lagi kita? Mana lagi?